Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, sebelum aku nak mulakan video aku, buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update-update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni aku ada beli satu box coki-coki Galaxy Boboiboy Galaxy Puzzle. So ini adalah produk yang terbaru daripada coki-coki. Dan ini dalamnya kalau korang beli dapat satu Galaxy Puzzle untuk setiap pack coki-coki yang berada kat dalam ni lah. So untuk satu kotak coki-coki ni dalam ni terdapat terdapat 12 pack coki-coki. So total korang akan dapat 12 Galaxy Puzzle dalam satu box ni lah. Dan box ni pun aku cari semua dekat semua pasar raya. Kebanyakannya banyak yang belum masuk dan banyak yang dah habis lah. So yang ni alhamdulillah hari ni aku dapat beli satu kotak coki-coki ni untuk aku review untuk video aku. So jom kita buka lah coki-coki ni. Sebelum tu dia punya yang ni adalah perisai coklat. Dan ini dia punya illustration untuk box ni lah. Kalau korang tengok kat sini, sebelum ni aku ada review coki-coki meriah punya. Tapi yang ni untuk yang paket punya lah. So kat belakang tepi tak ada apa, belakang ni macam ni. Dan kad ni kalau korang dapat kumpul ke semua jenis kad, boleh dijadikan puzzle. So jom kita buka. Okay, so ni dia punya paket dia. Ada 12 paket lah okay, so ni aku letak sini. Okay, so total ada 12 paket untuk satu box ni lah. Dan ni dia punya paket je lah. Kalau korang tengok sini, paket dia ada gambar coki-coki Galaxy Puzzle. Ok guys, so tanpa membuang masa, jomlah kita buka 12 pack coki-coki ni. So dalam satu pack ni tak silap aku ada dapat satu kad saja. So kalau korang bernasib baik, mungkin boleh dapat 2 Boboiboy Galaxy Puzzle lah untuk satu pack ni. Ok, so kita mulakan dengan pack yang belah sini dulu . Kita koyakkan dulu je punya ni. Dan ni Galaxy Puzzle ni dekat dalam sampul warna hitam. Kalau yang pack meriah punya guna sampul warna merah tak silap aku lah. Okay, jom kita tengok pack pertama. Galaxy Puzzle apa yang keluar daripada box coki-coki ni. Ok, so ni dia Galaxy Puzzle. Untuk kad pertama kita dapat Tok Aba, kad nombor 8. Kad Tok Aba ni aku tak pernah dapat lagi. So ni first time lah aku pull Tok Aba ni untuk lengkapkan aku punya set coki-coki ni. Ok, so Tok Aba ni kita letak sini. Dan kita pergi ke paket yang kedua. Kita tengok apa yang keluar daripada paket ni. Ok, so ni dia sampul. Dapat satu sampul saja. Jom kita tengok apa yang keluar daripada sampul kedua. Kalau korang bernasib baik, mungkin akan dapat foil So Galaxy Puzzle ni ada yang foil ni. Untuk yang Tok Aba ni yang versi normal. Kalau foil dia ada kilat-kilat lah. Ok, so jom kita tengok kad kedua. Kita dapat Maharaja Ramos. Yang ni bukan foil dia versi biasa je. Ok, so kita pergi ke pack yang ketiga. Kita koyakkan dulu. Dan yang ni pun dapat satu Galaxy Puzzle. Ok, jom kita buka. Kita tengok apa yang keluar daripada pack nombor 3. Ok, so untuk kad ketiga yang kita dapat adalah Boboiboy Sopan, kad nombor 32. Yang ni ada foil. Kalau korang tengok kat sini ada kilat-kilat cantik lah dia punya artwork dia. Chibi Boboiboy Sopan, ada pegang coki-coki, kad nombor 32. Yang ni ada foil. So yang ni rare lah, ada foil kan. Ok, so kita pergi ke pack yang keempat. Ok, so untuk pack keempat kita koyakkan dulu. So kita dah buka 3 paket. Dan tak ada yang dapat 2 sampul lagi So semua dapat satu je. Okay, so kita pergi ke pack yang keempat. Kita tengok apa yang keluar. 1, 2, 3. Kita dapat Boboiboy Blaze pakai baju suit Windara. So yang ni pun yang normal punya, bukannya yang foil. So yang ni aku dah dapat. Dan untuk yang keempat kad ni aku cuma baru dapat Tok Aba ni je yang aku belum pernah dapat lagi. Yang Boboiboy Sopan ni aku dah pernah dapat, Ramos dah dapat, Blaze ni pun aku dah dapat.
So untuk Abah ni lah yang baru aku pull hari ni. Okay, so jom kita buka pack yang kelima. Okay, so pack kelima dapat satu sampul juga. Okay, so pack kelima kita tengok apa yang keluar. Okay, so pack kelima kita dapat Boboiboy Cyclone kat nombor 3. Yang ni pun aku dah dapat. Dan kita pergi ke pack yang ke-6 lah untuk set belah kiri sekali ni. So yang ni pun satu sampul juga. Kita tengok apa yang keluar pula. Okay, so untuk paket ke-6 kita dapat Boboiboy Supra kat nombor 38. Yang ni pun aku dah dapat. So daripada 6 paket ni cuma yang ni lah yang lain lah. Yang sebelum ni aku dah dapat dah semua ni. Untuk Abah je yang aku dah baru dapat hari ni. Okay, so kita pergi ke paket yang ke-7. Kita tengok apa yang keluar daripada sampul ke-7 ni. Yang ni pun dapat satu kad saja. Tapi kad ni nipis Kalau tebal mungkin foil kot. Okay, so kita tengok sampul ke-7 kita dapat apa. Okay, 1, 2, 3 kita dapat Boboiboy Solar kat nombor 4. Yang ni pun aku dah dapat dah solar ni. Kat sini. Okay, next. Ke-8. So kita keluarkan sampul ya. So yang ni nampak macam tebal Bila kita goyang-goyangkan macam ni nampak macam tebal. Mungkin foil kot. Okay, so untuk yang ke-8 kita dapat Boboiboy Ice kat nombor 6. Boboiboy Ice ni rasanya aku rasa macam, aku tak ingat aku dah dapat ke belum, tapi rasa macam dah dapat jugalah. Okay, tak apa. So seterusnya yang ni ke-9. Okay, so kita dah buka 9 paket. Tak ada lagi yang dapat 2 semua dapat 1 Yang ni kita dapat. Okay, so untuk sampul ataupun paket ke-9 kita dapat Boboiboy Supra juga. So ada 2 Supra dekat dalam ni, kat dalam kotak ni So kita seterusnya paket ke-10. So jom kita koyakkan. Yang ni pun dapat dapat 2 lah guys. Okay, so untuk yang ke-10 ni first time kita dapat 2 sampul dalam satu paket ni. So kita buka sampul yang pertama dululah, kita letak sini. Okay, so untuk ni sampul pertama kita dapat apa. Harapnya janganlah dapat sama walaupun dalam paket yang sama, tapi kalau boleh dapatlah kad yang lain. Okay, so yang ni kita dapat 1, 2, 3 kita dapat Fang kat nombor 24. So yang ni pun aku dah dapat. Dan seterusnya kita tengok yang ni pula. Okay, so seterusnya kita dapat apa. Fang juga kat nombor 14. Tadi Fang nombor apa? Fang nombor 38. So yang ni nombor 14. Kita tengok apa yang keluar. Boboiboy Supra juga. Alamak, banyak Supra lah kita dapat hari ni. Okay, next. Tinggal lagi 2 apa lagi? Tinggal lagi 2 je kan. Okay, lagi 2 lagi. Okay, jom kita buka kat sampul 2 terakhir. Keluarkan. So yang ni dapat 1 je. Okay, so untuk paket ke-11. Okay, seterusnya untuk paket ke-11 kita tengok kita dapat apa. 1, 2, 3 Maharaja Reramos juga. So yang ni kita dah dapat 2 Reramos dalam satu box ni. Dan yang terakhir kita tengok apa yang keluar daripada paket terakhir. Okay, so ni ada satu sampul. Okay, so untuk kad terakhir kita dapat 1, 2, 3 Boboiboy Thunderstorm, Boboiboy Halilintar. Yang ni pun aku baru first time dapat. Kad nombor 44. So ni kad nombor 44. Dan inilah hasil yang kita dapat untuk unboxing kali ni. Kita dapat Boboiboy Thunderstorm, Ramos, Supra, Fang,
Ni Supra ni berlainan satu Supra ni dia macam ni, satu lagi macam ni 14 dan 38. Okey, kita dapat AIS, Solar, Tok Abah, apa ni, Cyclone, dan satu je kita dapat foil dalam satu kotak ni. Kita ni kita dapat apa ni, Ramos tadi ada dua kan, Ramos, Blaze, Thunderstorm, Supra, dan ni Sopan satu foil. So ni lah hasil yang kita dapat hari ni Sekejap aku pegang balik sebab yang ni aku dah susun. Okay, hasil yang kita dapat ni dia, Bubur Sopan, Thunderstorm, Ice, Tok Abah, Ramos dapat 2, Solar 1, Supra 1, Blaze dapat 1, Supra yang nombor 38 kita dapat 2, dan yang seterusnya Fang, dan yang terakhir Bobo Cyclone. Okay, so habis review untuk unboxing video aku kali ni. So korang yang tonton, jangan lupa untuk subscribe dan support channel aku supaya aku boleh capai 100,000 subscriber tahun ni. So terima kasih daripada MFSOB channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.